Pernah tak korang dengar minyak enjin yang bukan saja menjaga enjin, tapi improve performance? Kenalkan, inilah dia Nano Energy Engine Oil. Minyak ni bukan buat dalam bengkel tepi jalan tau, tapi idea tu datang hasil dari 3 orang yang mempunyai kepakaran masing-masing, yang ketika itu menjual kuting untuk enjin kenderaan yang dah mula ada masalah. Kalau kita boleh kita satu produk yang boleh mengelakkan masalah biasa dalam enjin ni berlaku, kan lebih baik. Maka terhasillah minyak enjin Nano Energy yang telah di-blend dengan NFT aditif menggunakan teknologi Jerman digabungkan dengan base oil dari Petroleum Malaysia yang sangat baik grade kualitinya. Dalam Nano Energy ada NFT aditif yang bantu kurangkan geseran dalaman enjin. Bila kurang geseran, kurang panas, enjin pun smooth. Lagi satu, dia bantu buat kompresion lebih stabil. Power naik, minyak pun jimat. Cuma nak cerita, semua minyak pun klaim benda yang sama juga, tapi kita sendiri buat perbandingan ujian geseran pada suhu bilik dan juga suhu dalam enjin. Memang Nano Energy perform 5 kali lebih baik dari minyak-minyak terbaik di pasaran. 129. Nano Energy juga telah membuat ujian di perlumbaan kereta, antaranya kejohanan Rally Thailand dan tim berjaya membolot hampir keseluruhan kejuaraan yang ditawarkan. Pencapaian ini membuktikan minyak enjin Nano Energy mampu menahan tekanan dan suhu yang tinggi sewaktu perlumbaan. Di perlumbaan drift di Terengganu juga, tim Nano Energy berjaya mendapat tempat pertama di kejuaraan tersebut. Pada perlumbaan ini, kebanyakan masa pemandu menggunakan gear yang rendah dan ini terbukti minyak Nano Energy berjaya berfungsi dengan baik sewaktu perlumbaan. Manakala di Litar Sepang pula, tim SPRT Motorsport yang ditaja oleh Nano Energy juga telah mendapat pencapaian yang membanggakan. Antara maklum balas dari mekanik tim tersebut mengatakan suhu enjin ketika dalam perlumbaan agak stabil. Dengan ini, kereta lumba mereka dapat mengekalkan performance yang optimum sehingga tamat perlumbaan. Selain ujian-ujian yang kita jalankan di lapangan perlumbaan, kami juga telah mendapatkan maklum balas dari ramai pengguna Nano Energy yang membeli sendiri untuk kereta mereka. Mari dengarkan beberapa maklum balas positif mereka berkenaan minyak Nano Energy. Bunyi-bunyi enjin ke, bunyi-bunyi enjin tak dengar. Suprema pun pakai juga. Turbo memang lagi sedap. Bila kita lari 100 kan, last 100, 120, dia lagi pergi. Tu saya pelik. Enjin, bila start enjinnya, pada pun enjin masnya, macam enjin dah off. Pada sebenarnya hidup lagi. Yang paling best kali pick up lah. Saya memang bawa kadang-kadang laju juga kan. Saya rasa saya dah try dekat banyak kereta kot. Tapi kalau orang nak cakap apa, bagi dia cuba dulu lah. Baru dia tahu perbezaan dia macam mana. Jadi kereta pun masa tu dah sedap naik bukit tu. Memang ringan. Tekan minyak pun sedap je. Itu yang saya cakap memang betul. Kira tak rugilah. Tapi bila pakai, terbaik. Dia terus okey, terus macam sedap je. Feel sendiri. Bagus ni minyak. Saya berani recommend produk ni memang bagus. Memang. Nano Energy terbaik bro. Energy terbaik bro. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk mencuba minyak enjin Nano Energy ini, boleh ke bahagian bawah untuk hubungi kami dan mendapatkan maklumat lebih lanjut. Terima kasih menonton video ini sampai habis. Anda memang terbaik.